Net. Sorry guys, aku baru nak buat intro. Apa plan hari ni? Kita nak pergi ke bukan camping lah, kita panggil dia lebih kepada santai-santai lah, nak buat konten. So, nanti aku tunjuk korang dekat mana. Barang dah ready, dah pack. Jom, ciao, let's go. Okay, sambung balik guys. Aku tadi tak sempat nak buat intro, rushing. Baru je settle orang kata cari barang-barang sikit lah untuk masak-masak malam ni. So kita orang sekarang dekat Petron Seri Gombak. So ceritanya sekarang kita nak pergi ke rumah bonda tau. Rumah bonda yang Mak Ali Syukri tu. So sekarang nak isi minyak dulu kat Petron. So okay, stay tune. Let's go. Aku jumpa kat sana. So kita orang dah settle dah. Sekarang ni aku dah dekat Seri Gombak, Petron Seri Gombak. So kita orang dah settle isi minyak. Sekarang kita orang nak bergerak ke kata apa? Rumah bonda rumah bonda. Aku rasa korang tahu kot tempat ni. Viral juga. Dia macam nak kata campsite, bukan campsite. Dia macam satu tempat orang kata untuk santai-santai relax lah. Dia ada air terjun buatan. Ada air terjun buatan kan? Air terjun betul kan? Ya betul. Lepas tu ada macam rumah-rumah homestay dan sebagainya. So okay, aku akan bawa korang ke sana. Nanti sampai sana kita akan jumpa sana. Okay, right, ciao. So sekarang aku dengan rumah aku dah sampai dah. Kita orang nak buat proses check in dulu. Nanti jap kita orang nak pergi dekat kawasan dia punya apa, management jap untuk ambil kunci katanya. So stay tune. Let's go. So korang tengok sini. Dia punya setup lain macam lah. Korang tengok sini, rumah hutan terapi alam Bonda Rosita Ibrahim. Kau tengok chandelier dia. Tak relax mat. Semua ni pun buat daripada kayu tu. So kita orang pusing-pusing jap mana rumah aku tak nampak lah tadi. Dia gimana? So okay lah, jom. Tapi kawasan sini tempat dia luas tu. Memang tak nafikan lah. Cuma dia punya konsep tu aku suka. Dia macam konsep hijau, untuk mungkin terapi macam alam lah. Dia punya tagline pun macam terapi alam. So mungkin dia orang, yelah apa-apa pun kita kembali kepada alam lah kan. So tengok kawasan dia keliling, semua hijau cantik. Tapi aku paling suka dia punya konsep tengah ni. Memang style gila. Dia punya ukiran tu custom ni aku rasa. Wow. So macam aku tak rasa macam dekat Malaysia pula rasa. Konsep dia macam konsep kat luar negara. Mungkin sama kat Indonesia ke. Tapi cantik. Ukiran dia macam cantik. Aku rasa ni macam jati kot. Aku tak tahu kayu jati ke cenggal Allah maklum. Korang akan tengok tempat dia lepak kan. Semua memang nice. Okay, ciao. So bos kita dah settle lah proses apa nama pendaftaran masuk. Mesti ada buat free gift Ya, sekejap mahal. Aiskrim. Ui, pandai-pandai ni memang betul lah. Air ni. Air tak tahu lah air apa ni dengan aiskrim. Aiskrim Oh, macam sedap aiskrim tu. Mantap. Ni durian Belanda ke? Durian Belanda? Tu ada biji-biji tu. Ya kot. Jom, kita go. Hai, so kita orang dah sampai dah dekat rumah bonda. So kalau aku nak share sikit dia punya setup kat sini kan. Memang cantik tau. So korang tengok dia macam ada satu cubicle lah ni. Macam ada rumah
kaca, rumah kaca satu-satu. So every unit semua ada. So dekat sini pun dia akan letak tempat korang kalau nak makan, nak masak-masak boleh kat sini. Tapi guna konsep arang lah. So guna stove tak boleh, tak dibenarkan. Tapi yang bestnya, jom aku bawa korang ke dia punya bilik. Jom. So yang ni memang priceless lah. So bilik dia memang nampak serba-serbi kecil je. Konsep dia memang kecil je. Macam dia just ada katil, katil queen. Tapi kat luar dia, pemandangan dia memang nice. Nice gila. So memang aku rasa actually untuk 150 ke 160 untuk yang bukan waktu peak lah. Maksudnya waktu waktu kata luar musim lah. Macam sekarang ni waktu tengah weekday, hari Khamis, 6 hari bulan. So harga 100 lebih tu bagi aku sangat berbaloi. Kalau korang tengok kat depan ni kan, ni mak apa, dusta lagi duk. Dengan keadaan kau boleh set up sesantai kat sini. Tengok mana siapa yang nak mandi kat bawah ni, aku rasa boleh kot. Tak berapa dalam kot, sebab boleh nampak batu-batu kat bawah ni kan. So dia orang ada banyak jenis lah. Yang kita orang ambil ni yang jenis cubicle yang kecil-kecil saja. So mungkin dia ada yang konsep yang lebih besar untuk family yang lebih ramai. So yang ni konsep kalau macam berpasangan, berdua, bertiga kan, atau berempat sekalipun dengan anak-anak yang kecil, aku rasa boleh. Kat sini. Okay, so korang akan boleh santai sini, lepak-lepak kan. Tapi sini pakai konsep kipas lah, sebab dia orang kata malam dah sejuk dah, dia kata. Okay, alright, jom aku nak set up barang jap. Let's go. Jadi aku boleh appreciate lah dia punya, orang kata apa, konsep tu memang wow lah. So patutlah aku baru faham kenapa yang dia cakap terapi alam. Maksudnya mana korang tidur, korang lepak dekat korang punya apa, tempat common living korang ni, tempat korang punya tidur ni, buka je pintu, terus disajikan dengan air terjun, sungai, ada pokok durian semua depan dusun durian sana kan. Lepas tu kat sini ada lagi air terjun kecil. So memang agak impress lah kalau benda ni ada dekat Malaysia. So korang kalau berminat kan, boleh je cari rumah bonda. So pergi, nasihat aku lah, pergi book dekat online, tapi book waktu kata luar daripada, macam contohnya macam ni lah, weekday. Jangan nak ngala ke weekend, harga dia akan sedikit mahal lah. Tapi kalau kata luar daripada waktu cuti dan sebagainya, sesuai aku rasa. Memang nice. Okay, so aku nak santai jap, nak buat live, borak-borak dengan viewer. Dan waktu sama nak makan je, lapar lah. Lapar gila. Tapi kita ada tapau lah. Okay, so korang kalau nak masak, dia boleh masak menggunakan arang, tetapi tak boleh masak menggunakan stove. Yang gas stove tu dia tak benarkan. Tapi kalau guna arang, dia ada je tempat untuk ni, boleh letak periuk kat atas, boleh masak. Okay, alright, stay tune. Let's go. Selamat pagi. Hari ni 7 hari bulan 8. Aku baru bangun tu. Kau tak nak dekat pukul 8 aku baru bangun tu. Nak beritahu betapa lenanya malam tadi. So malam tadi aku tak dapat ambil gambar sangat, video sangat. Sebabkan orang kata apa, kawasan sini malam memang gelap jugalah. Tapi lena tu, bila kau tidur dengan background sungai, bunyi air lalu, memang lena lah. So sekarang baru aku faham kenapa dia orang cakap konsep terapi alam. So hari ni aku extend aku extend 1 hari lagi tau. Sebab kenapa? Aku rasa macam tak puas lah 1 hari kat sini. Sebab kan dia punya feeling tu lain macam lah. Sebab kau berada keliling ni hutan, dengan keliling dia set up macam rumah, bawah tu sungai. So lepas tu ada rumah kaca-kaca kan. So tu dia panggil namanya, istilah rumah sungai tau. Okay, so aku nak bawa korang jalan-jalan sikit, nak tengok keadaan sekeliling ni. Jom.
Ya aku baru perasan tu kat sini ada sangka macam sanctuary burung tu. Tengok. Awak, kau dengar? Kau dengar? Ya, aku ni. Dia menjawab tu. Kau tengok. Aku ni. Aku punya ni. Ha. Dia berbual dengan aku. Dia berbual. Dia pandai dia bang. Aku ada belajar. Aku ada ambil kelas burung. Kalau kau nak tahu. Tapi sini ada macam-macam jenis burung lah. Kau tengok. Ada macam burung. Apa ni kita nak panggil lah. Burung. Entah. Parrot. Tapi ni aku rasa jenis parrot ni. Aku panggil aku ni. Melawan. Degil melawan. Tapi aku perasan ada sekejap. Macam pikok duk. Sekejap lah pikok tu. Ni. Tengok sini. Pikok tu. So mana-mana yang ada anak kan nak bawa tengok. Kat atas tu ada apa tu? Pikok juga ke apa atas tu? Besar tu. So dibuat macam sanctuary lah. Macam sangka besar. Lepas tu dia letak pelbagai jenis burung dalam ni. So bagus juga. Jom aku buat korang jalan lagi. Jom. So okay. So aku nak terang sikit lah. So set up rumah sungai ni, kalau korang perasan daripada arah sana masuk tu kan, yang ni dia punya tempat parking lah. Yang aku baru perasan hari ni, rupanya kat atas tu genting tu. Kau nampak tak? Nampak kat atas tu? Yang kat atas tu genting tu. Genting island. Tahu? So aku baru perasan kat atas tu genting tu. So mana area sini kira dekat lah dengan genting tak? Kan? Aku pun baru perasan tak? So ni layout dia lah. Kalau korang tengok sini, nampak? So dia tulis kat sini Pejabat Pendaftaran Bondaville. Tapi masa pejabat pengurusan tu, kita orang pergi dekat belah sana lah. Dekat juga, dalam aku rasa dalam 200 meter kot. Sampai 200 meter kot. 150 kot kat sana. Lepas kita orang dah ambil kunci apa semua, baru diarahkan ke sini lah. So dia akan bagi penerangan apa do's, apa don'ts yang tak boleh, apa yang boleh bawa, apa yang tak boleh bawa. Sebab strukturnya kebanyakannya menggunakan kayu. So dia tak benarkan bawa stove tau. Tapi konsep barbecue masih dibenarkan kat sini. So diorang menerapkan ciri keselamatan jugalah. So korang kena tanyalah apa yang patut, kata apa yang boleh dilakukan. Tengok si ada ni kot, emergency assembly point kot. So diorang buat benda ni memang bukan main-main tu. Kau tengok ada lagi rumah kat sini. Nampak? So hari ni mungkin kosong lah, sebab hari ni kan hari biasa lah, boleh katakan hari weekday lah. Sebab aku gerak semalam hari Khamis, hari ni hari Jumaat. So consider hari ni weekday lah. So that's why tak ada. Dan aku pun taklah segan sangat nak video-video vlogging macam ni kan. Jom. Aku rasa tempat ni luas juga. Aku tak tahu sini macam ada, tak tahu fasa baru ke dia nak buat ke apa kan. Tapi memang luas. Seriously. Lepas tu kalau kat sana korang nampak ada konsep teres tau. Aku rasa pokok macam pokok durian kat atas tau. Lepas tu ada rumah. Aku rasa rumah owner kot kat atas tau. Tapi memang cantik lah bagi aku. Sebab kan orang kata tempat dia sangat mendekati alam, orang kata. That's why diorang kata adalah terapi alam. Sebab korang memang dekat betul dengan alam, sebelah sungai dan sebagainya.
Dan benda ni bagi aku adalah bermanfaat untuk kita sebenarnya. Maksudnya kita yang bekerja hiruk pikuk dekat bandar kan, sekali-sekali kau kena cari tempat macam ni. Kau tengok tepi ni. So dia pun ada juga rumah yang macam besar lah kan. Aku tak tahu banglo ke apa. Dan aku rasa mungkin boleh muat lebih 10 orang. Mungkin aku tak tahu, ni assumption aku. Korang kena tengok balik dekat dalam dia punya website. So dia orang sangat kata bagi aku dia sangat sistematik. Sebab dia ada dalam website, dia ada cara kata nak book dia macam mana. So dia orang sangat sistematik. So korang boleh tengok, korang boleh cari. Nama dia Rumah Bonda. Kecil Rumah Bonda. Alah, yang korang tahu apa, Ali Syukri punya mak tu. Inilah dia punya founder dia. Kau tengok So untuk buat gathering, buat orang kata apa, kalau mana-mana company kan, HR nak buat kata retreat ke apa ke sebagainya kan, team building ke, aku rasa tempat ni antara yang checklist lah. Sebab aku rasa dia sangat berbaloi untuk didiami. Sebab malam tadi aku tidur aku tak telan magnesium pun, tapi blank terus. Aku knockout terus tu. Last kita orang makan dalam pukul 10 lebih 11. Pukul 12 tu dah ngantuk dah. Lepas tu kita orang lelap terus. Blackout. Aku mungkin ada mimpi apa lah. Sekali lepas tu bangun dah terjaga lah. Memang pagi ni aku rasa segar gila. Besok dengar bunyi kicauan burung, dengar bunyi mergas tua dekat apa sekeliling hutan ni kan. Nice. Let's go. So aku nampak ada papan tanda ni. Kau tengok So nama dia Bonda Valley by Bonda Rosita. Yang tu dia punya founder lah kan. So pejabat pendaftaran Bonda Valley. So dia orang, kalau aku tengok kat sini, dia ada pelbagai jenis Dia ada rumah sungai, rumah kaca, rumah kayu bubinga dengan kafe eksklusif. So korang boleh book dekat sini lah. Sorry aku pecat sikit www.bondavalley.com. So korang boleh book dekat dia punya apa website tu kan. Nice. Tak aku cakap kau, dia punya sistematik dia. Bukan, this is not kata main-main punya projek tu. Aku rasa makan juta ni confirm. Tapi memang bagi aku bagus lah. Sebab benda ni orang kata apa, korang boleh fight kata apa, luar negara punya setup tau. Sebab aku pernah nampak benda ni dekat luar negara je. Sini tak pernah. This is for first time lah. Tapi memang nice. Jom aku buat korang jalan lagi. Cakap dari kafe Bonda tu dekat sini lah. Nampak belakang kafe Bonda, dia ada kafe dia sendiri. So dia ada rumah ni pun, dia ada pelbagai So yang aku duduk tadi rumah sungai ke rumah kaca, macam tu lah, something macam tu lah. Tapi dia betul-betul bersebelahan dengan sungai lah. So yang konsep untuk yang tak tahu apa ni, dia lebih besar sikit lah. Dia nama Sakura kan. So dia lebih apa ni, Exora. Nama kereta pun ada ni. Tapi orang kata apa, dia ada banyak konsep. So bersesuaian dengan berapa pack yang korang datang. So kalau packnya ramai, lebih besar rumah korang kena ambil. Okay, so tengok Bonda Rosita Ibrahim. Ini anak tempatan kita lah. Aku memang respect seriously. Kalau orang Melayu kita boleh buat macam ni, aku sangat berbangga sebenarnya. Sebagai seorang Malaysia, aku sangat berbangga. Jom, let's go. Aku pasal satu lagi dok. Ada tempat beli ayam dok. Kau tengok ayam apa ni? Ayam apa ni dok? Pasal muka dia tak nampak dok. Muka dia tak nampak duk. Ayam berjambang lah. Aku pun tak tahu apa jenis ayam ni. Aku nak tunjuk korang lebih dekat lah. Tu. Alah, dia gelap sangat lah.
Tapi muka dia penuh bulu tu. Macam mana dia nak buat jalan? Ni ada ni juga ayam. Tak tahu ayam serama ke ayam apa, tapi dia katik lah, kecil je. Bagus lah. So dia macam konsep orang kata orang kata apa nama, santai sambil menikmati alam. So kat sini pun dia ada macam common area dia lah untuk korang lepak-lepak santai. Macam ni kan. So nak lepak-lepak, minum kan, ngopi. So dia ada pun ada kafe kat atas. Kau boleh lah beli cari kopi ke apa kan. Ataupun bancul lah sini, dia ada bagi kettle. Sini lengkap, serius lengkap. So memang orang kata korang just bawa duit, book, itu je. So dia ada surau juga. Tengok nampak surau dia. Besar lah surau dia. So untuk siapa yang nak berjemaah kan kat sini kan. So dia saya cakap, kalau korang nak buat konsep untuk apa, beramai-ramai kan, actually sini tempat yang terbaik juga tu untuk team building tu. Surau. So untuk aktiviti keluarga dan juga tempat kerja, sini disarankan. Okay. So aku ada benda menarik sikit kat sini. Kau tengok dia cakap selamat datang ke kampung Bubinga. Aku tak tahu apa maksud Bubinga. Cakap peringatan ketika menggunakan jambatan gantung Baitul Nahri. Maksimal 5 orang, dilarang melari, dilarang menaiki motosikal. Kampung Bubinga. So yang ni tapi dia lock lah. Dia ada lock. Aku tak tahu, mungkin ada special kot. Dia orang kata book kat dalam ke. Dia kata laluan ini eksklusif untuk tetamu yang menginap di kampung Bubinga saja. So mungkin kena siapa yang menginap sajalah. Tapi kau tengok laluan ni, dia jantas ni, kat bawahnya air lalu. Memang precious buat. So that's aku cakap, ini antara tempat yang kita panggil dia checklist aku jugalah. Aku dapat info ni pun daripada mak aku sebenarnya. Dia teringin nak pergi sini. So aku pergi buat survey dulu lah sebelum bawa dia lah. Aku nak survey dulu tempat ni, sesuai tak untuk onto dan sebagainya. Okay. So yang ni aku rasa yang konsep rumah kaca tu ni kan, dia ada konsep lebih moden lah. Konsep yang moden. Dan banyaklah pelbagai. Ada yang konsep moden, ada yang konsep kata kayu-kayan. Memang nice lah. So bagi aku, korang kena ni datang. Tu macam konsep yang kita orang duduk ni, yang dalam rumah kaca ni, rumah kaca ni, dia tak ada tandas kat dalam. So tapi dia sediakan tandas dekat luar tau. Tandas khas untuk rumah kaca sahaja. Okay. Tapi good thing about rumah kaca ni, tandas dia bersih. Tandas memang bersih, dia jaga betul. Memang dia jaga betul. Dia punya apa nama, sabun semua pun bau pun best. Memang shower gel dia pun padu. Aku rasa produk dia sendiri kot. Sebab bau macam bau aromaterapi tau. So ni aku nak bawa korang sikit. Nampak? So yang semalam aku tunjuk siapa yang follow aku punya live. Aku duduk kat atas ni. Nampak? Atas ni kan. So yang aku cakap bawahnya ada sungai tu ni lah. Nampak? Nampak? So ni rumah kaca di tepi sungai. Tapi style, memang seriously style. Tengok. Semalam tadi aku ada tengok juga diorang mandi dekat bawah ni. Tak ada dalam sangat, mungkin dalam parat bawah pinggang atas lutut lah. So mungkin dalam setengah meter ke lah. Tak sampai setengah meter kot. Tapi memang aku rasa untuk bawa budak-budak, cuma kena ada pemantauan ibu bapa sendirilah. So korang kena pantau. Lepas tu bawalah boya dan sebagainya untuk mengelakkan apa-apa hal tak diingini berlaku.
Tapi memang cantik lah kalau korang tengok kan. So boleh je, korang boleh je jalan merintasi celah-celah tu. Semalam aku nampak juga ada orang. Cuma aku tak berani lagi nak masuk sebab sejuk. Sedangkan dekat tandas sejuk gila. Apatah lagi dekat sini. So mungkin tengah hari sikit kot. Tengah hari sikit, matahari dah terpacak, baru aku akan start tengoklah kawasan-kawasan sini dan sebagainya. Dan mungkin aku nak fly drone jugalah. Nak tengok, nak tunjukkan tempat ni, menariknya tempat ni. Jangan risau, aku akan belanja korang, aku akan sajikan korang, jangan risau. Okay, alright, ciao. Okay, so yang semalam aku cakap disediakan tempat pembakar tu kan, yang ni. So korang boleh lepak. Dia cakap sini apa ni, dia dilarang memetik. Okay, tak ada kaitan. Okay, so ni adalah tempat yang untuk korang nak buat bakar-bakar dan sebagainya. Aku tengok sini bersih je tempat dia punya ni, nampak. So disediakan. Arang pun korang boleh bawa, sama ada bawa ataupun beli dengan diorang. Tak silap aku dalam 20 lebih macam tu kan. So dia akan datang, dia akan hidupkan api. So korang just bawa je lah perapan korang apa dan sebagainya. Memang cantik, seriously memang cantik. So nak lepak santai kat sini. Kalau nak bawa makanan ke tepi, ke dalam sana pun boleh, tak ada masalah. Cuma jaga kebersihan lah, sebab kita dekat tempat orang kan. Tolong jaga kebersihan lah. Itu orang kata perkara asas yang kita perlu tahulah actually. Okay, right, let's go. Pian, tengok nice gila tu. Sekejap aku tunjuk korang dengan lebih dekat dia punya pemandangan dia. Aku nak tunjuk korang betapa indahnya. Tengok. So inilah bunyi yang kita nak. Bunyi yang orang kata apa, aku tak rasa dekat dalam kesibukan bandar boleh provide benda ni lah. Melainkan kau cari dekat Spotify lain lah kan. Kau tengok bunyi dia, natural right? Bunyi air tu langgar batu-batu kat sini kan. So bunyi tu yang dinamakan terapi alam, warna hijau dan sebagainya. So benda ni indahnya ciptaan Tuhan lah orang kata. Subhanallah lah. Memang best lah, seriously best. Okay, so kalau yang cakap setup rumah kaca tu, ni lah dalam ni. Lepas tu dia kau berhadapan dengan sungai, nampak? So masa tidur korang memang akan dengar punya bunyi sungai ni, air tu berderu tu, kau boleh dengar secara live. Tu aku cakap sini memang one of the best lah spot. Ya, aku rasa dekat je dengan KL. Dalam 45 minit tu. Bantar kali ni actually dah macam sepadan kot, tak silap aku, Selangor KL kot. Dia lebih kurang 40 ke 45 minit daripada rumah aku. Rumah aku kat mana? Kat Setapak. So lebih kurang 40 ke 45 minit. So korang kalau nak lari sekejap, nak short escape daripada kesibukan bandar, this is the best place lah bagi aku. Dengan keadaan setup dia kan, menarik tu, serius kan. So why not. Dan okay, lagi satu benda penting, biasanya sarapan dia akan provide kan. So pukul 8 katanya, pukul 8 dia akan hantar ke bilik sarapan untuk dia sekali lah, dia provide sekali. Okay, so jom aku pun nak santai rehat jap, apa je. Let's go. Memang best lah. Sampai korang santai-santai macam ni dan so menikmati pemandangan. So yang ni lah kalau kata dari sudut pandangan, kata pengalaman sebagai yang duduk lah So aku tunjukkan view dia. Yang ni view daripada beranda. Kita panggil dia macam balkoni lah orang kata.
So dia ada balkoni sini. Sorry guys saya pas sikit. So ni rumah kaca dia. So ni balkoni dia lah. So korang akan duduk tepi ni sambil tengok santai kalau sarapan pagi ke kan. So inilah dia punya view dia. So bagi aku worth it lah. Worth for the price. Good money. Kata cuma timing korang kena pilih lah. Kalau korang pilih timing yang ngam, maksudnya dalam kata bukannya weekend ataupun public holiday, InsyaAllah korang akan dapat the good price lah. Macam aku dapat lebih kurang 1.6 untuk satu malam. So ok lah actually. Hotel kat luar pun 1.6 tu pun dah dapat korang yang sikit-sikit je. Tapi korang dapat view macam ni. So nikmat apa nak dusta kan, orang kata kan. Dengan dia punya layout, cara dia kemas benda ni, memang cantik. Memang seriously cantik. So berbaloi lah. So aku nak santai dulu. Nanti aku akan flykan drone. So aku akan share dekat korang future moment lah, daripada sudut perspektif yang berbeza. Korang tengok macam mana nanti. Alright, okay, stay tune. Bye bye. Tadi aku dah cerita dekat korang kan, dia akan sediakan makanan pagi, sarapan. Sekarang tak ada bagi apa. Dia siap bagi teh. Tak tahu teh ke kopi. Ni. So ada sedikit kuih-kuih. Mi. Mi dia bukan kecil-kecil anak tu. Banyak. So memang berbaloi lah. Seriously. Lepas tu korang boleh enjoy the view. Carry on. Memang style gila lah. So dah aku tak nafikan lah. So di sini memang padu. Okay, jom aku nak enjoy makan. Let's go. Okay gang, dah petang lah. Lebih kurang 5.50. So aku plan hari ni, petang ni tak ada nak buat apa. Mungkin petang nak pergi turun sungai mandi. Tapi dalam waktu sama sebelum aku turun sungai, kita nak lari-lari sikit lah. So target macam biasa lah, easy run. So aku, style aku, kebiasaannya waktu bercuti aku takkan abaikan lah. Aku takkan abaikan exercise lah. Sebab kenapa? Waktu bercuti lah paling kau kena banyak exercise sebenarnya. Sebab waktu bercuti biasanya kau akan makan banyak. So technically waktu bercuti lah kau kena exercise. Kau kena exercise yang lebih. Sebab waktu cuti lah kau akan consume banyak makanan. Okay, so tak apa, stay tune. Aku nak warm up sekejap. Okay, so aku start dengan larian easy run dulu lah. So kita target dalam 30 minit. Okay, 30 minit lah. So korang kalau mana yang nak beli cermin mata tu boleh cari kat beg kuning aku. Function tu, kalau korang tengah drive ke, tengah cuaca panas macam ni kan, sesuai lah. Alright, jom let's go. Cantik tu rumah. Nampak? Memang cantik gila. Jom. Okay, so korang mana yang nak cari cermin mata macam aku kan, untuk korang aktiviti outdoor kan, boleh cari. So sesuai je untuk jogging, untuk santai-santai kan, kat tepi pantai ke, ataupun tengah drive kan, sesuai. So yang ni aku buat untuk jogging. Sebab tu keadaan silau macam ni, matahari menghadap sana kan. So nak elakkan orang kata apa, mata kau terkena direct cahaya, boleh pakai
By the way, baru 10 minit ni. Nafas dah macam kambing lah. Okay, jom. Jom. Pewai mat. Dah 20 minit. Barai. Easy run pun barai tapi view dia buatkan rasa korang tak barai. Keliling hijau. Memang appreciate betul lah. Walaupun penat, tapi bila keliling korang hijau kan, masih boleh enjoy lagi. Okay, let's go. Baca bukit kan, naik bukit. Jom, let's go. Naik bukit, naik tangga, memang padu. So okay, aku dah finish. Dah habiskan 30 minit easy run. So ingat, dalam keadaan korang bercuti, tetap ingat kesihatan still kena jaga. So just ambil, kau kata matematik lah bila kau cuti kan, kau of course akan makan banyak. So that's mean kau kena exercise, bergerak lebih banyak. So doesn't mean rest day, the whole day korang kena terlantar atas katil rehat. So rest day pun korang kena ambil kira juga untuk burn some calories. Okay, jangan ikut orang lain. Macam aku pace tak ada laju mana pun. Tak perlu pun ikut macam orang lain pace laju dan sebagainya. Just be the best of your version. Tak perlu pun jadi macam orang lain, tak perlu pun. Kalau kau nak compare, memang akan ada yang lebih baik. Tapi just become a best version of yourself. Tu je target korang. Dah cukup dah sebenarnya. Tak perlu dah orang kata apa, nak follow lari macam dia ni kan, Haziq Hamzah ke, nak cari macam Usain Bolt ke apa, tak perlu. Just be a best version of yourself. That's all. Okay, so aku nak sejukkan badan jap. Kita mandi kolam sikit. Bukan kolam, sungai. Okay, jom follow aku nak sejukkan badan. Jom, ciao. Okay, so takat tu je lah kongsian aku hari ni. 2 hari lah, bukan hari ni saja, semalam dan hari ni. So stay tune. Aku rasa tak ada apa dah, dah nak penghujung program pun. So insyaAllah, thank you siapa yang dah subscribe aku punya channel, mana yang dah follow, mana yang share, yang like. Thank you lah. Moga sama-sama kita dimurahkan rezeki, insyaAllah. So korang sama-sama doakan lah supaya aku dengan orang rumah aku diberikan kemurahan rezeki, kesihatan, supaya aku boleh providekan lagi banyak aktiviti-aktiviti, konten-konten di masa akan datang, insyaAllah. Okay, stay tune. Papa Roger. Bye-bye. TV4. Let's go.